Yang kedua, penyakit isti'jal. Penyakit gopoh nak menang. Berjuang hari ini, nak menang esok. Allah Ta'ala jadikan kemenangan Islam satu kemenangan yang masak, bukan kemenangan yang mentok. Maka mereka yang berjuang diuji oleh Allah beberapa lama. Apabila Nabi Musa alaihi salam berdoa, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun. Yang bermaksud dan berdoalah Nabi Musa kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, Engkau telah beri kepada Fir'aun yang zalim ini dan pembesar-pembesarnya harta benda yang banyak, perhiasan dunia yang banyak. Dengan kekayaan ini mereka sesatkan manusia berjalanmu. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka, tutupkanlah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka beriman, malaikat tidak beriman, malaikat setelah mereka melihat azab yang pedih. Tuhan menjawab, wahai Musa dan Harun. Musa berdoa, Harun mengatakan amin di belakangnya. Wahai Musa dan Harun, doa kamu berdua diperkenankan, tetapi dengan dua syarat. Yang pertama, kamu mesti istiqamah, tegus tetap berada di jalan yang betul. Yang kedua, jangan ikut jalan orang yang tak mengerti. Di antaranya yang nak menang cepat. Hari ini berjuang, esok nak menang, lalu meninggalkan perjuangan. Ini orang yang tak erti.